Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan podcast Talk to My Manager musim yang kedua diserahkan oleh SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior, vitamin minda pilihan ibu bapa untuk perkembangan minda anak setiap hari. Minda cerdas, potensi on. Dan macam biasa juga untuk SKV kali ini, setiap pembelian berpeluang untuk anda menang Proton eMAS 7. Beli sekarang di skv.com. Dan macam biasalah, rancangan podcast Talk to My Manager ni bukan saya yang host yang sebenar. Tetapi sebenarnya partner saya ialah host yang sebenar. Kita bersama dengan Dr. Kartika, pengasas dan pengarah urusan SKV. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Haikal. Kenapa saya cakap macam tu? Tiap-tiap minggu orang kat sini bersilih ganti. Okay. Yang dekat sana kekal. Yang kat sini kekal ya. Sebab saya sebenarnya committed untuk berada bersama dengan Astro Talk to My Manager sebab saya ada misi besar untuk saya sampaikan dan beri kesedaran kepada ibu bapa. Tak apa, itu bukan yang kita nak cakap sekarang. Kita ada tetamu khas kita pada hari ini and I'm so excited to have both of them. Dan kita perkenalkan. Betul. Kalau tu daripada saya punya pemakaian memang nampak lain macam kan? Sebab saya nak berada di kalangan orang-orang yang bijak juga. Macam orang cakap nak jadi bijak. Bukan setakat bijak. Stylo, handsome. Bijak pandai. Serba boleh. Daripada masak, menyanyi, mengacara, lakon. Semualah. Semua. Saya pun nak belajar. Dan boleh mengajar ni. Boleh mengajar. Profesor di universiti. Saya impress. Kita bersama dengan Datuk Dr. Fazli dan juga artisnya bersama dengan Fari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena ku berhak tahu apakah aku sejahat itu di matamu. Kau janjikan setia, Rabuku berperang untuk hidup bersamamu. Kembalilah. Oh, and here we go again. Destroy myself to keep a friend if I'm hiding away. Cause I was afraid you say no. Kita baru dapat tahu Doktor, yang sebenarnya Datuk Fazli pun mengajar juga. Lepas tu jadi manager. Macam mana sebenarnya uruskan masa sebenarnya ni? Itulah, masa memang orang kata mencemburui kita. Tapi memang saya dah... Belum habis lagi. Apa dia? Selalu orang cakap tu macam nak habis. Masa mencemburui kita. Gurau. Tak, dia memang masa sebenarnya tak cukup. Tapi saya dah ajar anak-anak. Sebab saya bapa tunggal kan. So jaga 4 orang anak tu, dia orang dah tahu. Dia dah sibuk macam mana pun. Tapi saya adalah wajah yang pertama dia tengok sekali dia bangun tidur. Dan wajah terakhir yang dia lihat sebelum dia tidur. Dan itu amalan saya daripada kecil sampai sekarang. And they are staying with you ataupun They are staying with me. They're staying with you. So Dida Dida, betul. So bila bangun tidur kena pergi cari Dida dulu. Dan ada yang tidur dengan saya. Kadang Faris tidur dengan saya juga. I see. So the kids rotate tidur dengan saya. Every day akan ada 2, 3 atau semua 4 dengan saya. Muat ke Doktor katil tu? Katil tu saya doublekan king size supaya muat. Wah, walaupun masing-masing ada bilik sendiri, tapi didikan saya tu supaya kita sentiasa bersama sebelum tidur. Nak borak ke, nak bergurau ke. Dan sangat rapat dengan you. Alhamdulillah. That's amazing. Yeah. Dengan kesibukan you, tadi kita cakap apa? Penyanyi, chef, lecturer, pengacara, duta. duta. Macam-macam lah. Amazing lah Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Saya percaya you mesti ada cara untuk you manage dengan, dan seorang ibu bapa tadi kan, seorang bapa dan enam benda dah, 6 perkara. So mungkin Datuk boleh kongsi, because saya percaya ramai penonton kita kat luar ni macam rasa macam wow, kita yang tak ada 5-6 ni, ada mungkin 2-3 pun dah tak boleh nak manage our time. Kadang-kadang 2 tu pun rasa 24 jam tak cukup. Apatah lagi 6. So mungkin Datuk boleh share sedikit tips. Saya pun nak belajar juga ni, macam mana Datuk manage your time. Sebenarnya Doktor, kalau saya cerita benda ni, Doktor mungkin tak percaya. Saya adalah pengamal Mindtropic sebelum saya masuk TTMM. Ya, saya. Masya Allah. Dah ada cousin-cousin saya yang makan dan serah pada saya. So saya rasa kekuatan minda tu penting untuk developkan kekuatan hati. Masya Allah. Dan saya percaya benda tu. So if your mind is strong, the body will be strong. Correct. And kita punya emosi akan sentiasa gembira. Sebab dengan anak-anak ni, kita tak boleh tunjukkan kita stres, tak boleh tunjukkan kita marah, tak boleh tunjukkan kita ada masalah. Sesekali terkeluar tak apa. Tapi dengan anak-anak, senyuman tu paling penting. Dan itu yang saya pegang daripada anak saya yang perempuan tu sampailah Faris yang dah besar panjang ni. Anak yang perempuan? Saya.
You ada anak perempuan? Saya ada perempuan seorang. Oh, I see. Berumur 9 tahun. Oh, yang paling kecil. Paling kecil. Oh, I thought you have all boys. Tak, 3 boys, 1 girl. one girl. 4 I orang. see. Jadi Okay. masing-masing lain karakter. Cuma yang menyatukan kita orang berempat ni adalah semua anak saya boleh main muzik. Yang kecil, yang perempuan tu boleh masak, boleh baking, sama macam abang-abang dia. Dan mereka semua sukakan seni permainan muzik. Mana mereka boleh menyanyi, melagukan, Dan boleh memasak dan semua tu boleh main alat muzik. alat as well. muzik yang berbeza. Kalau macam Faris main alat muzik apa? Faris semua dia boleh main sebenarnya. Semua boleh main. Dia Yang boleh paling main. favourite Faris? Paling favourite gitar. Gitar. Datuk, tadi soalan tadi tak jawab lagi. Macam mana you manage your time? I know that you manage your mind dengan Mindtropic. Saya pun sangat percaya that is what kita pun perjuangkan juga untuk bantu masyarakat untuk lebih tenang, untuk dapat lebih fokus, dapat lebih sharp dalam buat keputusan, kan? Dapat kawal emosi, that's all. I mean, that's very important lah untuk kita manage. But I'm sure on top of that, you kena manage your jadual tu dengan baik. Okey, dia rahsia dia yang saya pegang lah, yang pernah diajar oleh arwah ayah saya. Dia kata masa satu hari tu memang tak pernah cukup, tapi kita kena create masa. Contohnya kalau setiap hari tu memang I'm a badminton player. Satu I lagi play- tambah 7. 7. Badminton player. Saya Okay. duta untuk jenama badminton, so I have to train. Dan saya pastikan kesibukan saya main badminton tu, saya sempat bawa anak-anak tengok wayang. Saya sempat Every makan day? dengan diorang. Yes. Anak every week beriadah. lah. Every week, tapi every day tu ada aktiviti dengan anak. Bermakna akan ada satu masa yang saya create, walaupun saya sibuk macam mana pun, saya akan balik untuk duduk dengan anak-anak untuk borak-borak sebelum mereka tidur ataupun sebelum mereka pergi sekolah. Jadi pembahagian masa tu saya akan bagi 60% untuk family, 40% untuk kerja. Bermakna 60% untuk family tu, saya punya phone, WhatsApp saya punya call sentiasa available 24/7 untuk anak-anak. Oh, I see. Bermakna kalau saya tengah live je saya tak pegang phone. Kalau saya berjalan pergi toilet, anak saya WhatsApp, anak saya call, saya tak pernah tak angkat. Betul tak Faris? Ya. Itu amalan saya daripada kecil sampai besar. Sebab itu cara saya create masa untuk anak-anak. Sebab anak-anak ni Understand. mereka memerlukan perhatian. Faham. Perhatian tu tak bermakna kita kena spend 24 jam dengan mereka. Tidak. But Tetapi you create a 10. space so that they Yes. can be with you in Correct. different way. Yes. Maksudnya in terms of technology lah now, betul tak Datuk? Betul. Jadi dekat rumah saya dengan diorang, tidur, bangun pagi. Bila saya bekerja, dalam dunia maya pun saya masih available untuk diorang. Dia boleh video call, dia boleh, saya akan cakap dengan tim-tim saya, maaf saya kena angkat call. Semua dah tahu. Dia akan tanya, Paish, Piyush ke Ellie? Yang mana yang call? Sebab saya hanya angkat call anak-anak saya bila saya berada di mana-mana. Okey. Kita tanya Amazing. dekat Faris. Tengok ayah busy kan. Rasa tak terfikir masa contohlah seorang-seorang duduk penatnya jadi Seorang Dida ayah. ni. Pernah tak terfikir? Ya, of course. Banyak pergi macam tu. Then how you feel having a dad like him? I feel happy that it's not anyone else, but I can see he working hard all the time. Yeah. I can see yang he selalu kerja untuk put food on the table, selalu kerja untuk buat kita happy. Dengan anytime also, he always find a way to make sure we are happy first before he happy. Then how do you think you can repay whatever he did for you all semua? Study well, get a good job in the future, stable income, lepas tu live a happy life. Yeah. Alright, bila bercakap pasal Faris, Ini sebab sebenarnya. doktor baru 10 minit. Tak, sebab saya kan sebagai Faham, seorang ibu, it doesn't matter lah ibu atau ayah, looking at what Datuk did for the children dan apa yang children rasa tentang ayah. Bagi saya, this is not something simple ni, Haikal. Betul. I think saya kan sebenarnya, saya sangat belajar setiap kali saya berada di dalam podcast bersama dengan semua artis-artis dan manager dan artis mereka. One thing I can say, dalam semua yang saya temui, semuanya mempunyai cerita yang bagi saya sangat wow. Saya ni orang biasa, Datuk. Saya bukan artis, saya hanyalah satu usahawan yang Saya cuba dia seorang ikon, doktor. membantu masyarakat untuk lebih sihat dan dapat pendapatan yang lebih baik. Saya tidak berada bersama dengan golongan artis. Tapi bila saya bersama dengan mereka, I nampak satu sisi yang berbeza yang Lebih manusia. lebih real, yang sangat amazing. Saya baru bercakap dengan tim saya tadi. Saya rasa, saya bagi contoh lah yang saya dah interview sebelum ni. Semua ada sisi yang berbeza. No wonder you can become what you are now. And then Datuk, having known that you have 7 perkara yang you buat dalam masa serentak, saya sendiri rasa macam amazing. Saya rasa saya dah amazing. Ada 8 anak, saya ada 3 bisnes saya buat. Tapi looking at what you did now,
my hats off to you lah, Datuk. Thank you, Doktor. Dan Thank I you. think nama panggilan apa? Pais. Pais. Pais sangat bertuah punya ayah macam ni dan boleh belajar banyak daripada ayah. InsyaAllah. Bercakap pasal bertuah. Macam mana terdetiknya untuk Datuk Fazli dan juga Faris untuk join TTMM? Saya tahu sebelum tu Mah pernah keluar lah rancangan masak-masak dekat sebelah kan. Saya nampak dah kan ada bibit-bibit tu macam nak ke sana. Tapi macam mana terdetiknya macam okay on? Kita kena join. Ini satu rahsia yang saya tak buka lagi pada umum. Tapi demi podcast saya ceritakan. Sebenarnya ketika kami dapat offer Talk to My Manager, saya sebagai ayah bukan sebagai manager, saya ragu-ragu untuk terima. Kerana ramai tak tahu Faris sebenarnya telah disunting untuk menjadi artis rakaman. Sebagai seorang ayah, hati saya cair bila Faris cakap dengan saya, "Tidak, I've been wanting to join this program. Please allow me." Saya kata, okay, Faris belum diwawarkan sebagai artis. Betul. So kita ada ruang untuk bagi dia masuk ke TTMM. Dan Alhamdulillah dengan permintaan Faris, dia masuk. Saya rasa ini satu batu loncatan untuk dia. Walaupun dia tersingkir, walaupun dia ada dunia baru, tapi sebenarnya platform dia dah bersedia untuk melonjakkan dia sebagai penyanyi. Kenapa Faris macam bukan paksa lah macam cakap dekat Dida Nak nak juga join? Apa yang membuatkan, apa naluri yang datang dekat Pak Isyam tu? Dari kecil I memang dah nak perform on a stage. Sekolah pun I selalu perform at the events at school. Kalau you tanya any of my cikgu, you kata, oh yes, Faris suka perform, suka main music, suka atas stage. So when I have the chance to perform on a bigger platform, dekat TV, dekat YouTube, live dengan ada ramai orang tengok, I want to take the chance. Maksudnya mengambil peluang lah, sebab benda ni bukan sesuatu yang orang kata bukan yang available all the time. peluang ni bukan jarang dapat. Sebab macam Faris pun tak jauh beza dengan saya. Dia buat banyak kerja. Dia sebagai chef, dia dah menang beberapa anugerah antarabangsa yang dia masuk. Sebagai student, dia pun menang anugerah di sekolah. Dia presiden untuk Club Culinary dan sebagainya. Sebagai pemuzik, dia dah perform banyak konsert. Dia main gitar dan menyanyi. Dan sebagai potential artist pun dah ada bakat dia. Dan dia akan jadi student untuk insyaAllah medical school yang akan jalan sekali ni. Tu saya kata kat Paish, are you sure this is a big stage that you're going to enter? Jawapan dia, kalau dia dah boleh buat, Paish pun boleh. Amazing. Tetapi apa yang Pak Ish akan lalui selepas ni, dia dua boleh kata dua kotak yang berbeza. Betul. Kotak yang medik yang mungkin nampak serius, satu lagi kotak entertainment. Betul. Macam mana, adakah dah ada dari segi dari sudut keluarga Datuk dah set macam mana perjalanan Pak Ish lepas ini? Adakah macam okay, bila belajar, bila perform, okay, you have to forget a bit kejap about your studies and then focus to be entertainment. Okay. Ada Dia perbincangan? sebenarnya psychologically yang saya belajar, yang banyak research dah tunjuk, seorang arkitek, seorang doktor will become the best artist kalau diberi peluang. Kerana cara otak kanan dan otak kiri mereka berfikir tu berbeza daripada orang lain. Photographic memory mereka dia bagus, bagus. dan dia punya articulation bagus, dan cara pemikiran itu di luar kotak pemikiran biasa. Dan saya nampak benda tu ada kat Faris. Dan bila macam tu saya kata, saya tak boleh menolak atau mendorong dia bidang yang saya nak. Sedangkan saya tahu dia boleh masak. Saya tahu dia boleh dalam bidang muzik. The moment dia cakap, Dida, I think I want to join the medical world. Saya tahu itu adalah panggilan untuk dia. Ya. Saya sebagai ayah, saya mendorong. Okey Datuk, sekarang ni nak membesarkan anak di zaman digital ni, di zaman social media, dia lebih challenging compared to those days. So having 4 children, 3 lelaki, 1 perempuan, yang saya percaya anak-anak ni tak sama semuanya. So macam mana your challenges in raising up 4 children dan juga cara parenting zaman sekarang adalah berbeza compared to zaman dulu? Sangat beza, Doktor. Zaman saya, ayah saya rotan, marah dan tengking bila perlu. Tapi zaman sekarang dengan adanya social semua media, tak boleh kan? semua tak tu boleh. Kelembutan itu adalah satu cara yang paling kompleks untuk difahami. Yep. Sebab kalau saya nak tegur anak saya yang paling kecil, sebab dia satu-satunya perempuan, dengan saya dia lembut. Tapi sebab dia satu-satunya perempuan, dia menjadi seorang pendekar perempuan dekat rumah sebab ada abang-abang dia. Kena keras sikit lah. Keras sikit. Anak saya yang ketiga ni pula, dia sangat lembut hati, tapi sangat bijak
memahami perasaan orang. Kemudian yang nombor 2 pula, dia main muzik, boleh masak, tapi dia pemain bola. Karakter berbeza. Dan Faris pula, dia muzik, masak dan orang yang berseni. Jadi 4 anak ni, saya ada kotak-kotak dan laci yang berbeza yang saya perlu buka setiap hari. Ya. Contohnya, kalau sekarang ni saya tengah perlu anak perempuan saya, tiba-tiba anak lelaki yang nombor 2 tu datang, pemain bola tu datang. Saya terus kena tukar konteks perbicaraan dan konteks perbualan tu dah kena berbeza terus dah. Jadi kalau nak bercakap dengan 4-4, ada kotak nombor 5 pula. Menjadi seorang ayah yang boleh bercakap untuk semua orang faham. Jadi betul doktor, it's not an easy task, but I've been doing it daripada kecil sampai sekarang Paish nak masuk 18. Setakat ni alhamdulillah mereka boleh terima keadaan tu, especially bila semua pegang handphone, semua pegang gadget. Dan saya bagi satu undang-undang, saya kata kalau dekat meja makan tak boleh tengok handphone. Okay. Benda tu bertahan sekejap. 3-4 minggu, so start balik. datang So balik. constant reminder tu perlu ada. Ya. Betul. Zaman sekarang dah berubah. It's not easy Ya. manage anak-anak dalam zaman teknologi. Dan Datuk, I think it's an open thing that I mean, you are a single father without the mother around. Selepas saya dan Azrin berpisah, ramai orang terkejut. Pertama kerana kami berpisah, tapi hari kedua selepas saya umumkan perpisahan dalam akhbar, mereka melihat saya dan Azrin dan anak-anak pergi tengok wayang. Jadi hubungan saya dengan Azrin seperti tidak berpisah di mata anak-anak. Bermakna saya ada kunci ke rumah Azrin, Azrin ada kunci ke rumah saya, dan kami ada akses pada hubungan anak-anak dengan mak dan ayah tanpa ada batasan. Bermakna WhatsApp group, berjumpa, makan, minum, hari istimewa, hari ibu, hari father, birthday, kita Masih buat sama. seperti tidak berpisah. Masya Yang berpisah rumah, berpisah tidak ada lagi akad, tetapi dalam jiwa anak-anak, ibunya tetap ada dan ayahnya masih dilihat baik dengan ibunya. So penting. itulah perkara yang I rasa semua yang mendengar ni boleh belajar. Betul. Whoever dalam keadaan macam tu. Semalam pun my mum baru balik dari Japan. My dad yang pergi pick up pasal bawa balik ke rumah kita. Masya Allah. So meaning is Lepas tu dia orang pergi makan dinner kat luar together. So maksudnya sekarang ni apa kepada semua yang menonton podcast kita ni, I think there's a lot of thing that kita boleh belajar, bahawa perpisahan tu adalah antara suami dan isteri, Betul. bukan anak-anak dan ayah dan ibu mereka. bukan terputus Bukan terputus langsung. apabila terputusnya hubungan ayah dan ibu. So I believe mahal ni podcast kita. Yes, ni. mahal ni. It's a ni. very healthy relationship that you Yeah. Sebab build. saya percaya satu benda Amir orang cakap bercinta tidak semestinya bersatu. Tetapi dalam perpisahan masih ada kasih sayang yang boleh diwujudkan. Yeah. Amazing Datuk. Okay. Banyak kali dah keluar perkataan amazing. Amazing. Memang amazing. Amazing. Okay, kita dah berbalik kepada TTMM. Saya tiap-tiap minggu tengok Pak Ish. Satu perkara yang orang akan semua setuju. Pak Ish ni introvert ke? Macam pemalu ke? Okay, lepas tu, minggu keempat, nampak klip berjoget, amboi sakan. Sebenarnya, okay Pak Ish, boleh tak Pak Ish ceritakan? Introvert tu benar ke? Ataupun sebenarnya stage fright ke? Defend yourself. I wouldn't say introvert, tapi I wouldn't say extrovert juga. Sebab kalau I first time jumpa orang, I akan duduk sendiri You observe dulu. Observe dulu. I fikir in my head, how can I talk to this person? Lepas tu, I find a way to borak dengan dia orang, and then they see I'm actually very talkative. You boleh tanya semua budak TTMM tu first time kita orang dalam Cikgu Syafi punya class all together duduk situ, I just duduk quietly kat situ. And I only talk to Ratu sebab me and Ratu dulu we sama sekolah. Dah kenal each other Ya, lah. Kenal. Adakah minggu konsert keempat tu sebenarnya Aish baru nak tunjuk taring yang sebenar? Itulah. Tapi Itulah. tersingkir pula. Tapi macam ni, I nak tanya Datuk sebab pada ketika Faris diumumkan terkeluar, I tengok muka you sangat tenang, macam nothing happen. It's like it's okay, long way to go for him. Sikit pun tak menunjukkan raut muka yang frust, sedih, marah, langsung tak ada. Actually what you have in mind masa tu? Okey, sebenarnya saya dah berbincang dan menasihati Faris lah. Saya kata minggu pertama, anything can happen. Andai kata kita keluar, you must be ready. Sebab this is a competition. As much as you want to go to final, as much as you want menyanyi dengan kawan-kawan, this is still a competition. Jadi, masa saya berjalan ke stage tu, masa diumumkan sebagai bottom 3 the first time, saya dah persiapkan Faris. Saya kata kalau kita tak keluar minggu ni, akan ada minggu-minggu akan datang yang mungkin kita berada di bottom 3. So mentality saya persiapkan anak. Dan walaupun jiwa saya bergelodak ke, saya sedih ke, sebagai seorang ayah, melebihi seorang manager,
kita kena bagi emosi yang paling positif untuk anak supaya dia tidak terbeban dengan negativiti. Itu yang saya buat. Amazing. Tapi Aish dah mula enjoy sebenarnya bila datang pentas sebab Betul. masa konsert pun tak berhenti. Betul, sebab masa dia dangdut tu that is the real him. Bila Itulah dia yang kat selis- rumah dia macam tu. Yes, dia orangnya Because the first week, okay, I pilih lagu tu. Tapi itu Tak memang dapat. bukan my genre. Oh, okay. Second week also, itu memang bukan my genre juga. Third week also, itu memang bukan my genre. But you sing very well on the third if- one, right? The third one kan. Kira Aish berjiwa dandut. I suka dangdut. Oh, Tapi really? itu pun bukan my genre. Okay. That's why the fifth week tu I memang excited dah nampak I dapat Rahsia Tuhan. Aunty Safura dah pilih. Tapi I tak dapat. Sebab Rahsia Tuhan is memang my genre. Tapi macam mana Faris pula masa tu you pun tak menangis. Cuma Dr. K boleh nampak lah macam you shock sikit kan. But macam mana apa perasaan Faris ketika tu? Okay, I dah pilih bottom 3. Okay, I expect lah. After that, diorang pilih Kim. Kim pula. Lepas tu Viviana pula. Two of them very good singer. Kalau diorang keluar, I would rasa guilty. Sebab I feel like daripada diorang keluar, I yang lagi baik keluar. Sebab diorang memang ada potential banyak in this competition. Tapi Tapi knowing so I was happy yang I keluar daripada diorang. So I tak really. You nampak tak? Very positive. Apakah pelajaran yang ayah dia bagi, leader dia bagi menyebabkan dia ada that thought process, cara fikir yang macam sangat dahsyat. Sebab you rasa macam I don't know what you have in mind, tapi bila you cakap macam tu bagi Dr. K, you ni bukan kanak-kanak ataupun seorang yang berumur 18 tahun. You are more mature than your age. You fikir macam tu, you fikir pasal orang lain. You know that okay, you can see both of them singing very well. Markah dia tinggi for the past 3 weeks sebelum last week. And then you have that fikir. Some people dia fikir pada diri dia. Yeah. Pasal fikir dah aku doakan kau keluar, aku stay. You know, Datuk, sekali lagi saya cakap congratulations. Thank you, Doktor. You raise your children very well sehingga dia ada that kind of mindset. And then you set context lebih awal tadi tentang pertandingan, ada kalah menang. It's okay kalau kita kalah. That's the reason why dia adalah siapa dia hari ni. Alhamdulillah. Kalau saya akan bagi satu statement yang agak kontroversi, membuatkan mungkin ini episod terakhir saya rasa competition, kita tengok banyak competition menyanyian dekat dalam Malaysia kan. Bila berborak podcast kali ini, saya pun rasa macam pentas di TMM memang pentas yang cukup besar untuk anak-anak kan, untuk menjadikan diri mereka lebih besar. Tapi saya rasa lepas Datuk Fazli cerita, sebenarnya mungkin Aish punya bakat lebih besar daripada apa yang ditonjolkan sepanjang 4 minggu ni. Betul, saya Cuma sangat bezanya setuju. ialah rezeki sampai terhenti sampai minggu keempat. I mean, but doesn't mean you terkeluar sekarang that's the end of your life. Yes. Because sometimes failure or defeat makes you become better and stronger in the future. Dr. K sangat faham tu dan sangat percaya, because kalau you mengkaji orang-orang yang berjaya juga, tidak ada yang berjaya tanpa kekalahan. So this is just your first attempt in that kind of pentas kan. So being defeated untuk kali pertama is nothing at all kan. Yelah. Yeah. Saya teringin lah bercakap ni, kalau dapat 1 minggu tu contoh Aish main gitar sambil nyanyi macam rockstar pun. Kan. Tapi saya yang tak What apalah. is actually your genre? You cakap tadi. I suka indie I rock see. band macam tu. I see. Dia punya music warna tu datang daripada kumpulan macam Hujan, I see. penyanyi Nur Hujan, Masdu. right. So itu genre dia. Tapi I setuju sebab suara dia memang ke arah tu sebenarnya kan. Sebab kenapa saya tergelak? Sebab Datuk Fazli R&B, dia ada bunyi jazz pop, tiba-tiba anak jiwa indie. Tak, dia macam ni tau. Saya ni abang Asmara. Tapi anak saya bukan adik Bukan. Asmara. Dia lain betul. Tengok masa dia dekat belakang pentas berdugem dan sebagainya, bapak dia nak menari, bapak dia segan. Tapi anak dia belasah je. Okey, dari sudut itu, macam mana Datuk Fazli membina asas muzik anak-anak? Yelah, ada orang contohlah dia pemain muzik klasikal, anak-anak semua kena belajar klasikal ikut macam ayah. Tetapi ini lain ni. Ini indie anak-anak. Berbagai-bagai ya. Anak indie, saya sayang ibu saya, mak saya, ayah saya. Actually first dia nak I belajar piano. Because in my primary school kita orang memang kena pilih subject music, and then we have to choose the instrument daripada violin, piano dengan flute. So he asked me to do piano. So dari situ I learn my basic, tapi I tak dengar sangat lah. And then after this, okay, tak apalah, I don't want to force you. So then after that,
I habis my primary school, I tak belajar piano dah. Tapi I masih ingat. Yeah. So you sekarang gitar. Your Gitar, favourite is the- guitar I learn by myself. So macam mana influence Datuk berikan kepada anak-anak untuk muzik? Sebab tadi semua anak-anak main muzik. Tapi macam mana Datuk make sure, yelah muzik tu universal. Tapi make sure yang mereka ikut apa yang genre mereka nak, Dia kebebasan sebenarnya tu. saya dedahkan mereka dengan muzik sebab dia orang dah tengok saya jadi penyanyi tu dah lama. Dan tiba-tiba saya masuk ke Gava Ganza 8, anak-anak saya yang kecil tu baru sedar, Dida aku penyanyi. And dia orang discover lagu-lagu saya. You tak menyanyi kat rumah? Saya jarang ni kat rumah. I Masak see. pun jarang kat Kalau rumah, kat rumah kecuali kena kalau payment tu. ada acara. I see. Jadi bila saya tak menyanyi di rumah, anak-anak tak sedar yang bapa dia tu abang asmara. So kadang-kadang bila pergi event apa-apa kan, saya kan masak. So kadang-kadang budak-budak panggil Faris ke, Dida you ni kan, muka dia kan, chef ni kan macam penyanyi asmara ini. Ui. So nanti anak-anak saya, kenapa dia orang cakap muka Dida macam abang asmara? Abang asmara tu siapa? So saya kata I have to enter masa tu GV8. Yeah. Lepas saya menyanyi, anak-anak tengok dan mereka tersedar, Dida aku ada lebih 8 album rupanya. So dia orang mula menyanyikan lagu asmara You mean ini. to say anak-anak tak tahu you ada Anak-anak 8 tak album? sedar pelibatan saya secara serius. Dia tahu saya menyanyi, Alright. tapi tak tahu saya siapa. Okay. Dia kenal saya sebagai chef. Okay. Jadi bila mereka tengok saya menyanyi, and then Faris menyanyi lagu asmara ini cara indie dia. Anak yang nombor 2 tu nyanyi lagu balada dia. Yang ketiga tu nyanyi lagu teater. Yang anak saya yang kecil tu nyanyi asmara ini juga pakai ukulele dia. Jadi baru saya sedar anak-anak saya ni ada genre muzik dan kemampuan yang berbeza dengan lagu yang sama. Yeah. Jadi saya tak mendidik mereka untuk minat certain genre, tapi saya mendidik mereka untuk appreciate music. Okay. Datuk, saya nak come back semula. Sebab tadi Datuk bercerita sebelum masuk Talk to My Manager, Ya. you dah pengguna kepada Mindtropic. Saya. Okay, so bermakna betul tak kalau saya katakan Datuk adalah orang yang sangat percaya tentang potensi minda. Betul. Perlunya diri sendiri dulu sebagai seorang ayah untuk mempunyai you optimizekan minda you supaya you boleh menjadi ayah contoh kepada anak-anak. Dan bagaimana pula tentang pemakanan, sebab apa yang mempengaruhi minda kita adalah apa yang kita makan. So Datuk dengan anak-anak macam mana Adakah Abang Faris makan croissant hari-hari? macam Dia pemakanan. memang itu orang jangka. Bila saya sebagai seorang French chef, anak-anak dia kata makan croissant hari-hari, makan all the French baguette. Datuk, cuba you pronounce the croissant tu Croissant. in the French word. Dia croissant. 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 Itulah husband I selalu marah ayah sebut croissant. No, it's croissant. Croissant. Kita lidah Semenanjung. Lidah Melayu kan. Okay, so sorry I Tak apa, interrupt betul. you. Tapi betul tu. Ramai orang salah pronounce croissant tu. Jadi macam orang ingat saya bagi anak saya makan French. Tidak. Saya di rumah memang saya beri kebebasan untuk mereka makan apa mereka nak makan. Dan zaman sekarang, walaupun kita suruh mereka makan sihat, mereka tetap makan apa mereka nak makan. Bermakna fast food masih ada. Tapi what I do with my kids is saya mendidik mereka pilihan. Contohnya, kena kurang makan gula lah, lebih makan sayur. Tetapi the reality dunia sekarang is pendedahan kepada makanan yang pelbagai itu terlampau besar. Zaman kita masih boleh kontrol yang ada. Seleksi Kita banyak. boleh mengawal. Hipster food. Betul, kita boleh mendidik tetapi tidak boleh menghalang untuk mereka mencuba. Macam anak-anak saya ni, mereka minat makanan yang berbeza, yang sulung lain, yang kecil lain. Tapi satu pendedahan saya bagi, saya kata kok mana pun makanan Melayu jangan lupa. Jadi saya tak nak anak-anak saya tidak ada lidah Melayu. Jadi itu yang saya buat. So Datuk, kalau Datuk sendiri sedar tentang keperluan untuk optimalkan minda, untuk jaga perkembangan minda kita supaya kita boleh kawal stres, kita boleh juga lebih fokus, lebih mudah faham apa yang kita belajar. So semangat daily macam mana yang Datuk buat untuk diri. Macam mana pula dengan anak-anak? Adakah Datuk juga supply kepada mereka suplemen minda supaya mereka juga boleh perform like what you did 7 perkara tadi? Baik. Macam saya untuk anak-anak, saya ambil suplemen yang saya perlu, tapi anak-anak saya bagi mereka makan mengikut apa yang saya rasa, ramai orang cakap sebagai sunnah Nabi lah. Macam madu, kurma, badam, itu semua memang ada dalam pemakanan mereka harian. Yeah. Dan bila mereka dah membesar ni, didikan untuk makanan untuk kekalkan minda sihat tu mereka ada. Yeah. So selepas selepas TTMM lah, kiranya ketika TTMM kan kita ada bekalkan dengan Mindtropic. Faiz ambil tak? Ambil. How do you feel after you ambil Mindtropic? Setiap hari I bangun, I makan, lepas berus gigi, mandi, I makan 2 biji The Mindtropic. Lepas tu ada satu lagi SKV yang untuk rasa sihat tu. Defense. I makan lepas makan. Itu tu. So apa perubahan yang Faiz rasa selepas ambil Mindtropic dan juga Defense? Okay.
Mind Tropic tu dia tolong I fokus, help me belajar lirik. Every time I tak boleh ingat lirik, I makan sikit Mind Tropic. Lepas tu actually I makan The Defense every day. Tapi ada satu kali I tak makan, that day Habis? jadi demam. Oh, kebetulan demam. Demam. That last week lah. It was Thursday. Lepas tu I terlupa makan ni. Lepas tu Friday I makan, Sabtu dah sihat dah. Alhamdulillah. Tetapi bercakap pasal Datuk Fazli dan juga anaknya pandai masak. Saya nak tanya satu soalan yang mungkin mengganggu hubungan anak beranak lah. Makanan yang Dida masak paling sedap dengan yang macam Dida kalau boleh Jangan masak rasa. bukanlah jangan masak Ada macam tak? nantilah. Yang paling best dulu. Yang paling best. I suka dia punya orange chicken yang dia selalu buat. Orange chicken. Wow, kena try ni. Okey, yang kata rasa tak payah masalah Dida, kita buat benda lain. Dia kan nak sedap. Mungkin tak kena tekak. Tak kena dengan Nasi lemak kot. Oh, nasi lemak. Uncle makan sedap je. My tak bibik kat rumah selalu masak lagi sedap. kena dengan selera Okey, Faiz. selera. Tapi Ya. sejujurnya nasi lemak saya dengan nasi lemak Pais, sebab Pais dulu meniaga nasi lemak. Masa dia nak beli PlayStation, dia jual sampai beratus-ratus bungkus nasi lemak. Dia jual kat Putrajaya, dia jual kat event. How? Nasi lemak dia lagi sedap dari saya. Oh. Ha. Okey. Baik, untuk You dengar tak semua ni? I kan Ya. memang terkesima sikit ni mendengar anak beranak ni. Macam you all ni tak real je. Bukan manusia biasa ni. saya rasa kita nak share kontak lah sebab saya punya menu harian tu rasa macam tak lengkap. Okey, untuk Datuk Fazli, makanan yang Aish masak paling sedap dengan yang satu lagi kena improve. Okay, actually susah untuk saya kata dia kena improve sebab saya dah test dia masak masakan ala Perancis lah. Dia buat steak dan kuah sebagainya, sangat bagus. Kemudian saya suruh dia masak lemak cili api pun dia sangat berbakat. Dia belajar dari mana tu? Dia belajar sendiri. Masalahnya saya kan, orang ingat saya ajar dia masak. Anak-anak saya tak ajar muzik, saya tak ajar masak. Saya bagi pendedahan. Maksudnya Pegang dia pisau pun saya tak berinovasi bagi. sendiri. Saya bila dia masuk pertandingan international competition hari tu, saya tak tahu pun. Sebenarnya saya tak bagi dia masuk. Saya risau sebab anak Datuk Fazil masuk pertandingan masak. So Takut masa saya pergi tu saya pakai topi, pakai hood, nak tengok dia pertandingan masak ni. Sampai ada terjumpa dengan seorang chef, kata, "Weh Fazli, you buat apa sini? You jadi juri ke?" Macam mana saya nak cakap anak aku dalam competition. Lepas tu saya keluar, Faris call. Dalam kepala saya kan sebagai seorang ayah tau. Tak apalah, anak aku tak menang, tak apa. Dida, can you come and get me? Dah habis dah. Okay, I will come. Tapi saya datang masa tu saya masih sorok-sorok lagi. Oh yalah, tak Datang nak ambil dia. Lepas tu jumpa ramai juri-juri daripada international. "Aren't you the master chef from Malaysia?" I said, "Yes, I am." "Who is this?" I said, "This is my son." "Oh, congratulations. He won an award." So dia menang competition tu tanpa saya sangka. And you pun tak guide dia langsung. Langsung tidak. Leave him on his own. Yes. Untuk buat apa yang dia nak, Betul, macam mana belajar betul. semua sendiri. Macam mana Aish explore masak ni Ish? Selalunya kalau macam kita kan lelaki makan tak okey kan. Ayah pula chef masakan je lah. Kecil in my house dulu, kita orang ada 2 kitchen. Satu bakery, my mom akan pakai untuk buat wedding cake. Satu lagi hot kitchen, my dad akan pakai untuk Your masak. mom pun minat baking juga. My mom dulu buat wedding cake untuk orang. Selalu design Yeah, wedding cake. because Azrin dia adalah seorang peguam, tapi dia juga seorang cake baker yang orang kenal, selalu buat wedding cake dan sebagainya. My basic saya belajar pun macam mana potong, macam mana masak, like sambal, macam mana masak nasi. My mom yang ajar, not my dad. So memang minat lah sebenarnya. Minat lah. Sebab kalau I tak think minat it's in datang the blood juga kot. boleh lah. I think sikit sebanyak tu is in the blood. Lepas tu you pula yang tunjuk kat dia, walaupun tidak directly, indirectly, that goes into their mind lah. Tengok ayah dengan mak kan buat apa yang dia buat. Saya tertarik dengan satu statement Datuk tadi. Aish pergi meniaga nasi lemak dekat Putrajaya. Wish. Anak artis ni. Tak, maksudnya saya you tahu. nak sesuatu, you kena usaha sendiri. Dia dah tak bagi duit untuk nak beli. Kau macam mana? That time, dia kata, "Oh, you nak PlayStation ke? Okay, cuba save up sendiri." He main je. Cuba apa? Save up sendiri, dia kata save macam tu. up. Saya main je lah. Gurau je sebenarnya. Gurau lah. You main-main je. Sebab memanglah ayah nak belikan, seorang ayah kan. Ya. PlayStation waktu masa tu dekat 3,000 lebih. 3,000 ya. Next day, I already ask my mom ajar me how to make nasi lemak. And after that, I try myself. Lepas tu, I pack it. Lepas tu, I bawa to my dad restaurant, jual kat situ first time. Itu Wah. Putrajaya tu your restaurant lah. Sebelum ke Putrajaya tu di restoran Seri Ceras. Tapi entah macam mana nasi lemak dia popular. Dia pergi ke mana tempat. Segala event dia ambil. 200-300 pack sampai Putrajaya tu habis dalam tempoh sejam. Birthday orang saya yang Macam penny. mana dia bagikan masa sebagai seorang pelajar? Masa tu he was so young. How old were you, Aish? Think baru tu dah jam 4 or 5. Darjah 4? Ha. Uish. Darjah Tu 4 saya main macam mana? longkang lagi. Macam mana you buat? Habis sekolah, Ha. masak kat rumah. Lepas tu jual esoknya. Ya.
Esok pagi. Kenapa esok pagi pergi sekolah? Esok pagi, I akan deliver dulu. Sebab my sekolah mula pukul 9. How you deliver? You bukan boleh bawa kereta. My driver bawa. Dia dah atur dah. So you pusing dah pergi hantar tu dulu. Dan saya tak tahu tu doktor asalnya. Tahu-tahu daripada mak dia, saya kata, mak dia sepanggil adik kan. Dia kata, adik mana Paish? Oh, dia pergi hantar nasi lemak. Hantar nasi lemak kat mana? Putrajaya. Bila dia buat? Malam tadi yang dia masak tu, berapa banyak? 300 bungkus. What? Tu you bungkus sendiri, masak sendiri, bungkus sendiri. Tapi Wah, Dr. K pun amazing. ingat when I was young, macam nak cerita jugalah sikit. Boleh. Masa I umur Lebih kurang lah. darjah 2, darjah 3, I balik sekolah. Kawan-kawan semua pergi main kat sekolah, semua main apa batu seremban lah macam-macam kan. I buat apa? I beli ubi, potong-potong, I buat cakar ayam. Oh, ya ke? Masuk dalam plastik zaman dulu, seal dengan apa? Seal dengan lilin. Bawa pergi jual kat sekolah. So sebab apa saya tak nak makan dan beratur dekat kantin sekolah dengan pelajar-pelajar. Saya nak pergi beli dekat cikgu punya. Oh, cikgu punya. So Sebab tu samalah. sekarang jadi usahawan hebat. Ya, Alhamdulillah. Tapi mungkin- macam tu lah. Maksudnya daripada kecil lagi kan kita berniaga. So Faiz pun ada potential sangat besar. I remember ada satu time kat darjah 3, I learned to make a grappling hook dari YouTube about the school. After that, my friends all nak. I ambil order, 150 ringgit I dapat in one day. After that, ada satu orang, dia nak tapi kata, oh, tapi I tak ada masa untuk buat. He report me to the school. Oh, Sebab you tak bagi dia That's apa yang that's the first time I nak menjual lah. Tapi I tak dapat bagi, I kena bagi balik duit lah everyone. oh yelah. Tapi tu semangat nak belajar meniaga. Adakah lepas ini Aish akan sambung bisnes ayah nanti? Tak tahu. Lidah See mungkin. how later. Adakah sebab beliau dia akan nak mewaris? jadi medical student ni. Ya, betul juga. Sebab saya cakap dengan dia, Dida ada jenama suka-suka. It's an award winning restaurant. Kita dah menang 163 Kat award. mana Datuk? Your restaurant? Asalnya kita start daripada Ceras ke Bukit Damansara ke Hotel Maya, and coming soon kita di Port Dickson, betul-betul dekat atas laut. Oh. Wow. So sekarang dah ada 3. Nama apa? Tak ada satu je nama dia. Satu je nama, tapi kita bergerak banyak tempat I see. bila dapat peluang untuk lebih besar. Suka. Suk. It's a French word. Suka? Sucre. Sucre. Dia sucre is sugar for Oh, I French. see. Alright. Okay, that would be next place for us to visit lah. InsyaAllah. Buat podcast kat sana lah. Boleh juga kan? Kita buat podcast kat sana Suka semua. Tapi masa tu Makan free host dah tukar kan? Ha? Host dah tukar masa tu. Time tu siapa? Oh, host dah tukar. Wah, amboi terus caras job. Okey lah, tetapi lah sebenarnya bila Datuk Fazli, bila Aish masuk TTMM, apa sebenarnya harapan Datuk untuk Aish in the future? Sebab sekarang ni pun dia dah boleh kata ini dah zaman dia blossom, dia nak mekar. Dan sekarang ni baru orang Malaysia sedar, okey, anak Datuk Fazli sebenarnya ada potensi yang besar untuk pergi keluar sana. Tapi sebagai ayah macam mana? Saya melihat TTMM ini sebagai batu loncatan dan lonjakan untuk Faris sedar bahawa dunia seni bukan dunia yang mudah. Bila masuk ke dunia seni, akan ada latihan, akan ada kritikan, akan ada juri yang memberikan perhatian, dan akan ada musician yang dia perlu rangkumi dalam persembahan, ada production crew, ada camera crew. Jadi dia dapat belajar dalam tempoh beberapa minggu dalam TTMM apa yang saya perlu belajar dalam tempoh 30 tahun. So it's a short course, but it's a hard short course. Yeah. Dan saya anggap Faris berjaya belajar dalam tempoh yang singkat apa yang saya tak dapat belajar dalam tempoh 3 tahun pertama saya menjadi artis. Okay. Sekejap, saya Go ahead. Aish, apa hard truth yang Aish dapat bila join TTMM ni? Apa yang rasanya macam dulu ni fantasi je, bila kena kat sini, oh inilah reality yang sebenarnya. Bukan masuk keluar je. Memang it's not like easy work. You ingat, okay, you naik atas pentas, sing, go home, sleep. Tapi tak. It's macam you kena plan your show, kena fikir arrangement, kena practice. Lepas tu you kena rehearsal lagi. Lepas tu kena sound check lagi. And it's And just after short that, span, yeah. Every week kan. Itu lagi medik tu. Yeah. Penat ni. First week already ada pingsan on my katil. Pingsan lah. After the first show tu, I slept until we balik rumah at 1. I slept until 3 PM the next day. Lepas tu get meeting for the next week already. Okay. Dr. K nak tanya kan, pasti dekat social media macam-macam lah. Yang bagus, pujian. Yang mungkin kita taklah seperti itu pun akan adalah komen-komen yang sumbang-sumbang sikit. So how do you manage
your emotion bila baca benda-benda yang macam kadang-kadang sebagai normal human being kita akan terasa lah macam oh wow tulis macam tu. Okay, pasal komen-komen yang tak bagus, I memang tak kisah. Sebab Truly from your heart. Ya. Tak kisah. sebab memang dari tak kecil pun I already used to it daripada netizen cakap-cakap macam tu. Because Memang seriously you tak Sebelum kisah. kena juga. Dia actually he's quite strong. I mean it's an open secret. Orang tahu siapa neneknya. Jadi bila daripada kecil, you bukan cucu sekian-sekian. Even dalam TTMM pun bila ada orang komen, ini cucu sekian-sekian. Saya terkejut. Sebelum saya cakap apa-apa, dia dah jawab. Saya memang cucu dia. Hihihi. Tak lalu dekat social media manager dulu. Jadi dia dah memang santai. Okey. Amazing. Kita dah berada di penghujung rancangan. Okey, sebelum kita nak menutup rancangan kita, podcast kita untuk kali ini, mungkin ayahnya dan juga anaknya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada diri masing-masing. Jadi kami buka ruang kat sini. Apa yang Aish nak kata dekat Dida dan ke Dida nak kata dekat Aish. Kita mulakan dengan Dan boleh tak jangan limit kepada TTMM saja. Jangan, Maksudnya whatever yang mungkin sebelum ni tak terkata, Mungkin, tak terluahkan yang Faiz nak luahkan pada Dida. Anggaplah Dida tak ada, Dida tengah menonton kat somewhere else. Ataupun you nak anggap Boleh dia je ada pun pandang tak apa, Dida. pandang je lah. thank you Dida for everything you did. Selalu I always see that you take care of me. Always make sure you put me and my adik before you. Always making sure we eat before you. Making sure that we all get water before you. Sometimes we even skip meal just to make sure we eat first. Making sure that you push everything aside for us. So thank you. Thank you. Dia dah berusaha untuk tahan nangis ni. Okeylah untuk Dida kepada Aish. Okay, Faris, you know we've gone through so much more daripada you kecil. You were from a twin and your twin did not survive. You survived and you fought through. Dia dah bangga tengok you, Faris, sebab you mampu jadi abang long pada adik-adik. You jadi Dida punya confidant, tempat Dida berkongsi masalah. You jadi anak yang bantu mama untuk kekal bahagia, diberi kasih sayang even though we're not together. You mampu untuk jadi ketua keluarga selepas Dida tak ada. Solat you tak pernah miss. Ramadan setiap malam you pergi tarawih walaupun Dida sibuk masak dekat Langkawi. You imamkan adik-adik. You khatam Quran. Despite all this reality dunia, you have a balanced life. Teruskan perjuangan. Kalau Dida tak ada, dia dah bangga. Faiz jadi anak yang sangat berjaya. I love you, sayang. Maybe too. You make me cry. Itulah doktor Ya. Despite tak nangis? saya menahan. Saya kan anak lelaki. Oh ya, lupa. Tapi despite apa yang Dr. Fazli cerita dengan Aisyah, saya rasa kadang-kadang orang dekat luar sana hanya memerhati tetapi tidak memahami. Ya. Tetapi dengan adanya platform kali ini, diharapkan orang dekat luar sana memahami dan juga mengagumi apa perjuangan yang Datuk Fazli lakukan untuk anak-anak dan juga apa yang bakat yang sebenarnya Aish ada. Semoga ia akan menjadi satu semangat untuk mereka di luar sana bahawa Aish ialah contoh yang terbaik. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Fazli dan juga anaknya Faris kerana datang dekat sofa kami. Sofa Talk to My Manager. Podcast Talk to My Manager musim yang kedua yang disalahkan oleh SKV Mindtropic dan juga Mindtropic Junior, vitamin minda pilihan ibu bapa untuk perkembangan minda anak setiap hari. Minda cerdas potensi ONS. Setiap pembelian berpeluang untuk menang Proton eMAS 7. Beli sekarang di skv.com. Jangan lupa juga saksikan podcast TTMM di platform Tinker Studio, Spotify, Apple Podcast dan juga YouTube. Dan kita ucapkan terima kasih kepada hotel rasmi kita Talk to Manager 2 iaitu Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur. Doktor? Okey, sebelum kita berakhir, Dr. K just nak pertegaskan lagi lah perjuangan kami, kenapa kami berada di Talk to My Manager adalah untuk bantu ibu bapa untuk sokong perkembangan minda anak-anak agar anak
dapat lebih fokus, lebih mudah faham dan bersemangat untuk belajar. Dan kami juga di sini untuk bantu ibu untuk jana pendapatan untuk keluarga. Kerana kita ada platform digital yang kita ciptakan khas untuk ibu tanpa perlu modal besar, tanpa perlu urus penghantaran dan tanpa perlu pegang stok. Semuanya di hujung jari dengan sistem digital usahawan Nexus. Dan hari ini juga kita sangat berterima kasih dapat bertemu dengan Datuk Fazli dan Faiz. Dua insan yang sangat hebat bagi saya. Saya sangat banyak belajar daripada kedua-duanya dan ini menjadi ikon, sepatutnya menjadi ikon bagaimana parenting berlaku antara ibu dan ayah kepada seorang anak. Dan saya rasa my words today adalah mereka ini sangat amazing. So jangan lupa tonton podcast Talk to My Manager. Jangan lupa juga untuk tunggu single terbaru yang bakal keluar. Dan juga jangan lupa juga untuk tunggu Suka Sukri X Nasi Lemak Aish. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.